warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa itratihi. Thumma ila ruhi abina Sayyidina Adam wa ummina Sayyidatuna Hawa wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiya sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin thumma ila ruhi awliya illa salihin fi mashariki wa magharibiha thumma ila ruhi ulama'il amilin wa khususan la ruhi mu'allif hadzal kitab wa syuyukhina wa mu'allimina walidina wa li ummahatina wa li jaddatina jaddatina wa amamina wa akhwalina wa ikhwanina wa li jiranina وبخصوص إلى روي المرحوم الشيخ عبد الأبدوي وصوله وفروعه ومشايخه ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأت كان عرش الله العظيم قامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر الله العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس على ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم عظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين روحي والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذات من جميع في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, tetamu-tetamu Allah yang muda, yang tua. Jadi kita alhamdulillah baru je di sini saya datang dah ini. Kalau kita belajar di madrasah pondok tu, ataupun kita belajar di sekolah-sekolah pun hari-hari datang sekolah kan. Jadi ilmu dia macam makanan lah. Ilmu ni dia nak kena isi. Macam mana kita semayang, tak boleh kita tinggalkan semayang 5 waktu. Begitu juga ilmu pengetahuan. Lebih-lebih lagi dalam masalah agama. Kerana agama ini penting. Kerana agama inilah yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Seperti contoh, bila seseorang tu tak ada agama, dia akan hilang pertimbangan dia. Ataupun selepas pada dia, ataupun orang tidak beragama, maka kehidupannya hanya berkisar tentang, hanya fokus kepada keduniaan. Manakala kalau mati, dia kata dah dibakar, habislah. Itu dia punya maksudnya kefahaman dia. Yang kefahaman tu sesat dan salah. Kerana kita ada 2 unsur itu, unsur roh dan jasad. Yang dibakar tu mungkinlah kan, ataupun yang ditanam dan dikebumikan tu, itu tubuh badan kita yang kasar yang kita boleh nampak ni. Adapun diri kita
iaitu roh kita, nyawa kita tu, tak, dia hidup selama-lamanya. Dia ada awal tetapi dia tak ada kesudahan. Okay, sebab itulah ini pelajaran agama ialah tuntutan roh, tuntutan rohani. Dan kita sambung pada kitab Adabul Insan, kelakuan yang baik bagi seorang manusia itu, dan berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekallah oleh kamu wahai insan, wahai manusia, dan sebaik-baik bekalan itu ialah taqwa Allah. Itu buat apa yang Tuhan suruh dan tinggalkan apa yang Tuhan larang. Jadi Allah Taala perintah kepada kita supaya kita mempelajari akal ilmu Allah. Jadi di sini kita ambil kenyataan daripada Tuan Mufti kita ni, Al-Habib Osman bin Aqil bin Yahya. Itu kita sampai kepada pasal yang ke-7, ke-9. Kita dah sampai ke pasal yang tajuk yang ke-9, iaitu kata pengarang kitab, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Adab membuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula ibadah yang paling afdal itu ialah membuat semayang dan puasa dan membaca Quran dengan tajwid, dan tiada pakai adu qiraah. Maknanya apa? Bukan semata-mata dia belajar tu Quran tu untuk bertanding, masuk pertandingan. Tak salah dia nak bertanding tu, tapi jangan ada niat dia kerana bertanding tadi maka dia membangga-banggakan diri dia. Itu yang salah, yang benda kerja dalaman lah. Dan membaca istighfar, membaca istighfar iaitu memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Saya baca selapis, nanti nak kena hurai kat atas tu. Dan mengucap istighfar tu Allah Ta'ala kasih at-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat, maknanya orang yang mengucapkan istighfar itu ialah orang yang kembali kepada Allah. Seperti kaman la zambalahu, seperti tiada dosa bagi dia. Dan orang beristighfar ni orang yang mengaku salah, yang dia manusia tak lari daripada salah dan silap. Jadi itu afdal. Afdal ni maksudnya dalam dunia ni, kalau kita nak bandingkan orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang membaca Quran, apabila orang yang puasa sunat tu kan, dan orang yang membaca istighfar, kalau nak bandingkan dengan pekerjaan yang kita buat ialah selain pada ini, maka afdal yang ini. Afdal ni kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepada aku, azkurkum, dan saya aku ingat kepada kamu. Dengan mana Allah Ta'ala bagi taufik kita untuk melakukan ini semua. Sebab itu tanda seseorang itu Allah Ta'ala kasih kepada dia, akhirnya kita nampaklah dia bersemayang, dia berpuasa, dia baca Quran, kan? Dia tadarus, dan semualah yang berkaitan dengan ibadat. Itu tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Jadi tidaklah dia merupakan, jadi semua tu ibadat. Semua tu ibadat. Lepas tu tuan-tuan, kita kena faham ibadat ni apa? Ibadat ni bukanlah hanya, sebab tu dalam Islam dia ada ibadat bangsa niat, kan? Niat. Yang kedua ibadat bangsa jasad, badani. Yang ketiga ibadat dengan menggunakan mali, harta. Betul kan? Jadi jadi nak katanya apa, semua yang kita lakukan ini, baik tidur kita, baik pergaulan kita, silaturahim kita, hari raya kita, semua tu dalam ibadat. Sebab tu kita kena faham ibadat ni ialah yang ambil daripada perkataan ubudiyah, iaitu kehambaan kita kepada Allah, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini, ialah tujuan dia lah supaya mereka ni beribadat kepada aku.
Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, sahabat Nabi yang dikatakan mufassirin, yang dapat mentafsirkan ayat ni. Salah satu daripada berkat Nabi doakan dia, Allahumma, ketika kanak-kanak tu dia datang, dibawa oleh ibunya, maka dia doakanlah. Seperti juga kita baca baru ni kan hadis tentang Sayyidina Anas bin Malik, dia juga ibu dia bawa jumpa Nabi. Jadi digalakkan anak-kanak ni berjumpa dengan orang soleh, duduk dalam majlis orang-orang soleh, supaya mereka didengarkan dengan berita-berita yang baik. Maka Abdullah ibn Abbas ni didoakan Nabi dengan satu doa yang Masya Allah, Jami'ul Kalim. Satu mujaz Nabi lah, katanya sikit tapi maksudnya luas. Allahumma faqihu fid din, ya Allah beri faham kepada dia agama. Kerana dengan semata-mata belajar dan sebagainya, belum tentu kita dapat faham. Tapi kalau Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, maka dia dapat faham. Wa'allimhu ta'wil al-Quran, dan kau ajarkan kepada dia akan takwilan Quran. Takwil Quran ni maksudnya takwil, maksudnya satu perkataan yang ada makna yang lain. Perkataan ni mungkin begini, yang jelasnya begini, tapi ada makna yang lain. Seperti sebut dalam Quran ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala berfirman, Yadullah fawqa aydihim. Yadun ni dalam bahasa Arab sebut tangan. Maka adakah tu ambil tangan? Itu dia panggil musyakalah. Nak musyakalah ke, nak serupakan dengan makhluk. Makhluk ada tangan, jadi Allah Ta'ala datangkan perkataan tangan. Tapi bukan makna tangan seperti tangan manusia. Jadi itulah hamparan tangan tu umpama dengan makna itu tak panggil takwil. Maksudnya dia memalingkan daripada satu makna yang lain. Jadi maksudnya kekuatan Allah ada juga kita kalau kita lawan tangan. Budak-budak tu yang kita lawan, misalnya permainan tak macam sekarang. Budak-budak sekarang tengok telefon kan, banyak telefon. Game dalam telefon tu macam-macam game ada. Tapi orang dulu dia punya hiburan ni lawan tangan lah kan, macam-macam. Jadi siapa kuat? Nak tunjukkan siapa kuat dengan lawan tangan kan. Jadi Allah Ta'ala datangkan dengan perkataan Yadullah fawqa aydihim. Mana kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Jadi ini dikatakan takwil. Jadi Ibn Abbas ni dia pandai dengan takwil. Jadi ayat yang saya baca tadi Yadullah fawqa apa ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ni tujuan kita hidup sama-sama kita faham akan makna firman Allah Ta'ala ni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat kepada aku. Dengan makna apa? Liya'budu ay liya'rifuni, supaya mereka mengenal kepada aku. Ini mengenalkan hukum-hukum sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ini dikatakan beribadat. Tidak diterima oleh ibadat melainkan mengenal akan Allah. La ma'budah bihaqqin, la yasiru ibadah, tak maaf, la yasiru ibadah illa bi ma'rifati ma'bud. La yasihu ibadah, tidak sah ibadat itu illa kecuali bi ma'rifati ma'bud, melainkan dia kenal siapa yang disembah. Kita pergi sekolah kan, kita belajar di pusat-pusat pengajian tinggi, maka kita tak kenal pensyarah, kita tak kenal, atau orang yang bekerja dia tak kenal majikan dia, siapa bayar gaji dia tak kenal. Jadi ada tak orang beribadat dia tak kenal siapa yang disembah, maka orang ni akan mengalami kerugian. Tidak diterima ibadat, tak sah ibadat dia. Sebab tu Ibn Abbas bertafsirkan ayat ini, dari manakala kita kenal dia, barulah kita beribadat kepada dia. Bukan maknanya setengah orang faham, selagi aku tak kenal aku tak perlu ibadat kepada Allah. Kan gitu kan, dia faham gitu. Dia faham pakai akal, dia tak ada guru, dia tak ada guru yang menunjukkan bagi dia, maka dia baca-baca sendiri, dia faham sendiri, maka ini salah. Sebab tu dia faham ayat kan,
ayat apa dalam Quran juga Allah tak sebutkan tak apa maknanya lupa ayat tu. Hatta tak yakal apa? Hatta yakal yakin. Macam mana ayat? Bulu ayat tu. Ustaz. Awal dia tak ingat. Ingat saya baca lagi. Maksudnya dia kata selagi aku tak kenal Allah, selagi tak yakin, maka tak perlu sembah Allah. Lepas tu dia kata kena kenal Allah dulu. Bukan maksudnya gitu. Maknanya kita dalam kita menyembah Allah, dalam kita semayang, wajib kita sertakan dengan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan ilmu, orang tutur dulu panggil ilmu sifat 20. Wajib. Ini termasuk dalam ilmu fardu ain. Jadi setengah-setengah orang keliru. Dia kata ilmu fardu ain saya dah belajar kat sekolah dulu, ambil semayang, ambil wuduk. Sebenarnya ilmu fardu ain ni dia 3. Yang pertama, sahkan iman kita. Ini kenal dengan Allah, dengan hukum sifat-sifat Allah yang wajib, wujud, qidam, baqa, hingga habis. Dan apa ni, bab Islam, mempelajari ilmu fiqah supaya sah ibadat dia mengikut garis yang dipandukan oleh ulama-ulama yang muktabar, ulama yang diakui seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Dan yang ketiga, ilmu tentang tentang ihsan, ilmu hati. Kita wajib mengetahui sifat-sifat yang dicela supaya kita jauhi, dan kita menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji oleh agama kita. Dia panggil sifat mahmudah. Jadi inilah 3 dikatakan ilmu fardu ain. Sebab tu kita faham di sini tuan-tuan, ibadat ni maknanya kita menyertakan di hati kita dengan sifat-sifat kehambaan. Jadi tidak afdal ibadat yang keluar daripada seseorang seperti semayang, puasa dan membaca Quran, melainkan ada padanya sifat-sifat kehambaan seperti lemah, berasa lemah, fakir, kulikul insanu dha'ifa, jadikan kamu dalam keadaan dhaif. Kita ni lemah. Contohnya Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita, kita tak boleh kembalikan nyawa kita balik. Allah Ta'ala nak nak rugikan kita, kita tak boleh nak menjayakan. Dan begitulah. Dan juga sifat ubudiyah ni, ulama mengatakan sifat kehambaan juga adalah kita merasa fakir, berhajat kepada Allah. Dan kita berhajat kepada ibadat tu. Ibadat tu kita buat kerana ini perintah Allah, tetapi dalam masa yang sama kita berhajat sangat-sangat supaya Allah Ta'ala kurniakan pahala kepada kita, supaya dijauhkan daripada azabnya di hari akhirat besok. Itu fakir. Yang ketiga, ulama mengatakan kita mesti merasa kehinaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hina dengan mana? Kerana kita dijadikan khuliqa min ma'in min mahin, jadikan kamu dalam keadaan hina. Hina ni maknanya kita keluar di tempat yang hina. Tak ada siapa manusia yang keluar daripada tempat yang mulia kecuali Nabi kita. Nabi kita dilahirkan daripada, kata ulama, daripada tulang rusuk, seperti untuk Hawa keluar. Dia kata setengah ulama keluar daripada lahir daripada bawah pada pusat. Dia tak sama macam kita. Kita boleh bayangkan sendirilah. Sebab tu kita dalam keadaan hina. Hina ni kalau contohnya, lepas tu kalau contohnya kan, minta maaf cakap, terpaksa cakap kalau air mani ni kalau kena lekat kat kain-kain, kita jijik nak bau pun dia tak najis. Inilah sifat-sifat kita. Dan kita termasuklah sifat-sifat yang lain, sifat-sifat kehambaan, tapi disebut oleh ulama tasawuf, itulah sifat-sifat yang kita kena sertakan dalam ibadat kita. Sebab tu malaikat kita membaca Fatihah contohnya, setiap qiraah kita yang kita baca kata syahadat al-Fatihah ni adalah semayang. Hendaklah kita tazlil. Kita datang dengan keadaan membaca dengan kehinaan, kita berdiri serta ta'zim. Ini perintah Allah. Kita angkat tangan tu, kita taslim, menyerah kepada Allah, mengaku kesalahan kita kepada Allah.
kita rokok, khuduk hati kita kepada Allah, tetap anggota kita, dan kita iktidal, kita tetap dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita sujud dalam keadaan kita menghina diri pada Allah. Tak ada tempat yang mulia bagi manusia itu melainkan rupa paras dia. Manusia orang tengok pada rupa paras dia. Alhamdulillah, rupa kita tak macam rupa gajah, kan, ataupun rupa monyet ke. Telah bagi kita semulia-mulia rupa. Seperti Tuhan sebab apa? Walaqad khalaqnal insana ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam keadaan mulia, dan kita makan dengan keadaan yang dimuliakan. Kita makan dengan masak, ada rempah-ratus dan sebagainya. Tak macam binatang-binatang yang lain. Jadi kita menghinakan diri di hadapan Allah dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja yang di dalam hal semayang. Dan bagi orang macam kita, kena memerhatikan semayang kita tu cukup huruf yang kita baca. Seperti Fatihah ada 114 huruf. Kalau tak silap 114 huruf. Maka sabdu dia ada 14. Wajib kita memperdengarkan, wajibu isma'uhu. Yang kita talibin, kita Arab disebut wajib kita bacaan tu didengar di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa ganggulah. Jadi masing-masing dengar bacaan masing-masing. Walaupun Allah Ta'ala dengar, kalau kita baca dalam hati pun dengar, tapi fuqaha, tok fiqah kata tak sah, melainkan kita kena dengar di telinga kita. Sekira-kira dengar telinga kita lah. Jadi masing-masing dengar, kan. Itu bacaan yang wajib. Dia ada 5 bacaan yang wajib dalam sembahyang, iaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu yang wajib dia bacaan tahiyat awal. Jadi maknanya kalau dia lepas selawat, dia mengucap di kalimah syahadah, selepas pada dia selawat dia boleh nak stop ke sembahyang dia. Dia boleh bagi salam, tapi tak sunnah lah. Dan yang keempat, apa dia? Sembahyang ni bacaan yang wajib kita baca ialah memberi salam. Itu, lepas tu sembahyang ni dimulakan dengan takbir. Muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Disudahi dengan memberi salam. Nanti bagi salam tu tak apalah. Dia tak nak doa ke contohnya, kan. Tapi eloklah dia berdoa dulu, tunggu Tok Imam habis baca Fatihah. Tu jadi banyaklah nak cerita bab semayang ni, Allah, kan. So, mengaji ni kata Tuan Guru saya Allah yang Tok Guru Jamat dulu. Ilmu Allah ni seperti permata yang tak habis. Kalau lautan tu nak, kalau kita ni sebab laut pun tak habis, kan. Tuan sebut wama utitum minal ilmi illa qalila. Yang datang ke ilmu tu mereka sedikit demi sedikit. Jadi lepas tu orang dulu belajar, Tuan Guru saya Allah yarham Tuan Guru Haji Mustafa masih tumbuh belajar 23 tahun. Syed Al-Fatani belajar 40 tahun. Rasa macam tak ada ilmu lagi, masya-Allah. Habis tu kemudian dan puasa. Kita dah habis melakukan puasa. Jadi puasa ini ialah senaman bagi kita sebenarnya. Mana dikatakan senaman, mana malam kita ada tarawih, kan. Jadi orang tak perasan yang Islam ni ada senaman dia. Kalau kita tengok orang-orang non-Muslim di tempat saya tu, ada orang tua-tua lah, bangsa Cina, kan. Pagi-pagi dia dah keluar dah. Kita nak pergi sembahyang subuh, dia pun dah keluar dah. Dia buat apa? Dia pergi tai chi. Dia senaman tai chi tu, kan. InsyaAllah. Jadi senaman dia tu, dengan kita sembahyang 2 rakaat, sunat kita sembahyang 2 rakaat sebelum dia, jadi 4 rakaat kita sembahyang tu. Maksudnya senaman kita tu lebih bagus lagi. Sebab tu dia kata afdal ibadat tu. Kerana sembahyang senaman, puasa tu senaman. Dan membaca Quran, kalau kita pandang sudut keduniaan lah, kan. Membaca Quran tu pun panggil senaman. Ini nak hindar kita daripada stroke, kan. Kita baca Quran ni, tengok huruf, baris,
kan, di jalan ni. Sekarang orang yang baca Quran dia nyanyuk. Sebab tu Tok Guru saya pesan, kalau tak nak nyanyuk, melazimi baca Quran. Sebab tu orang baca Quran dia tak nyanyuk. Ada satu makcik tu, mak kawan lah, dia baca Quran, dah tua dah, 80 lebih umur, pakai spek lah. Sejasa dia baca Quran. Dan Quran ni tuan-tuan sebenarnya lebih daripada itu ialah menyucikan rohani kita. Lepas tu manakala pesan daripada Tuan Guru saya juga, kalau kita baca Quran kita niat nak, Tuan, ya Allah sucikan hatiku. Lepas tu Quran manakala dibaca mendapat ketenangan yang luar biasa, yang tak dapat nak dibeli dengan RM1. Tapi dengan sebab kita baca Quran tu, seseorang masuk rumah dia, manakala dia bagi salam, maka dia pun duduk sementara dan dia membaca Qul Huwallah 3 kali, maka rumah dia akan mendapat ketenangan. Rumah dia akan jadi luas, walaupun rumah dia sempit contohnya. Ini ada dalam kelebihan siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad. Tapi syaratnya dengan tajwid. Dengan tajwid. Dengan tajwid ni maknanya kita memelihara 3 perkara. Yang pertama, kita pelihara akan sifat-sifat huruf. Yang pertama, kita pelihara akan makharij, tempat keluar huruf. Huruf tu keluar di mana? Dia anak tekak ke, keluar di bibir mulut ke, seperti huruf ba, waw, fa, dia keluar dari bibir mulut kita. Maka ini tempat keluar huruf, kita pelihara. Dan yang kedua, kita pelihara akan sifat dia. Ada sifat huruf tu nipis, tarki, seperti huruf ba. Jangan baca Bismillah. Contohnya, saya tak dengar lah siapa kan, tapi ni penerang pada guru saya. Kalau betul dia baca Bismillah tu, dia baca 2 bibir mulut dengan nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia kuatkan bis, jadi dia betul, ba tu keluar huruf itu betul, tapi tak ada sifat dia. Sifat dia tarki, nipis. Dia huruf sin, as kan. Kalau shin, bertaburan udara dia. Ashhadu. Itu tempat keluar dan sifat dia. Dan yang ketiga, memelihara akan wakaf, tempat berhenti huruf tadi. Sebab tu dalam Quran dia satu Baqarah, perhati dan satu Baqarah tu ada satu ayat yang kita haram berhenti situ. Kalau kita tahu makna, kalau kita tahu makna, kita sengaja boleh jadi kafir. Waliyazbillah. Seperti disebut ada dalam satu Baqarah, qalu takhazallahu walada. Jadi tak ada tempat wakaf situ. Tapi wakaf tu tak dimuktabarkan. Maksudnya tak boleh kita berhenti situ. Saya rasa kalau kita berhenti situ, qalu takhazallahu walada, itu perkataan orang kafir. Orang Nasrani yang mengatakan Allah Ta'ala itu mengambil anak. Qalu takhazallahu walada. Jadi kita kena wasal, kita kena sambung dengan lafaz yang satu ayat yang selepas dia. Qalu takhazallahu walada subhanah. Maha suci Allah daripada ada anak. Tuhan tak ada anak. Tuhan bukan seperti manusia yang perlu kepada yang lain. Itu Allah Ta'ala Rabb kita. Jadi itu dia panggil wakaf. Ada juga setengah ayat kan. Dia jadi ayat tu, jadi kalau kita wakaf itu jadi jadi makna dia jadi apa? Menjadi tawahum kepada orang lain. Seperti anallah. Haram berhenti situ. Kerana dia kata aku ni Allah. Sepatutnya kita kena wasal. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Dan satu Toha kalau tak silap. Jadi ini berkaitan dengan Quran yang perlu kita musyafahah dengan guru lah. Kita musyafahah. Sebenarnya kita buat latihan dengan kita tadaruskan, itu latihan. Tapi untuk merujuk tu kita perlu ada guru yang ahli bagi dia, yang ada sanad silsilah, yang dia belajar pada guru dia, guru sampai kepada Sayyidina Uthman, sampai kepada Rasulullah. Dan dengan tiada pakai adu qiraah, saya dah terangkan, dan membaca istighfar dan tahlil yang betul hurufnya. Ini semua termasuk dalam rangkuman ibadat-ibadat yang afdal, yang betul, lafaznya yang betul. Bukan makna ha'ilah. Ada orang ajak tahlil,
Kan, tahlil nak buat kebajikan kepada orang lain. Sebenarnya saya dah terangkan kat satu surau tu tentang tahlil. Tahlil ni kalau orang dulu-dulu, dia akan cari orang yang ahli zikir atau tok guru yang faham lah. Ini kisah Tok Kenali. Kalau tuan-tuan tahu kisah Tok Kenali, ulama Kelantan yang hebat, yang zahid. Jadi orang jemput dia, orang kampung jemput tok guru, marilah rumah hamba. Kalau tak panggilkan, mari tahlil rumah hamba ni. Pasal nak tolong, maksudnya nak bagi kebajikan, bagi si mati jadi. Tok guru kata boleh lah, tapi tak tunggu dia habis mengajar. Jadi orang dulu dia tak galakkan kalau majlis ilmu tu kita buat tahlil dulu kan. Lepas pada isyak tu boleh tahlil, tak masalah pun. Ilmu tu penting. Ada setengah tok guru tu kalau tahlil dia kata, jadi tok guru nak buat tahlil dulu ke mengaji? Mengaji dulu. Lepas isyak pun kita tahlil. Dia Tok Kenali, dia kelas lepas maghrib. Lalu dia kata boleh, syarat dia nanti ambo datanglah lepas isyak, lepas mengajar. Dia pun datanglah. Jadi sebelum tu orang kampung dia dah berzikir dah. Banyaklah dia zikir kan, tak tunggu isyak tu. Tok Kenali datang baca 100 kali je, la ilaha illallah. Baca 100 kali. Lalu orang tua rumah ni tak puas, macam tak puas hati lah. Allah, kita baca banyak, Tok Guru baca 100 kali. Jadi dia macam ni lah. Lalu kata Tok Kenali, dia buat misal, dia tak marah sebab tak faham kan. Dia kata intan belian ni sebiji cukup dah. Intan belian kalau banding, intan ni batu permata. Kalau banding dengan apa, kalau batu-batu yang ada kat jalan raya kita impun, tapi orang tunjuk kepada kita intan belian sebiji je, mana kita nak? Begitulah bandingan orang yang faham tentang tahlil ni. Sebab dia ada hadis, sesiapa yang membaca tahlil 70,000 kali, dia ada dalam simpanan dia. Maka kemudian dia buat lagi sampai 70,000 kali, maka dia ada maksudnya dia ada harta lah, dia boleh tolong orang ni. Maksudnya dia dah lepas untuk dia 70,000 kali, maka dia boleh tolong orang lah. Lepas tu orang yang kita nak panggil tahlil ni, orang yang dah ada simpanan 70,000, ibarat gitu. Kerana dah ada sebut dalam hadis, siapa-siapa man qala la ilaha illallah dakhala husni. Siapa yang menyebut la ilaha illallah serta dia fahamkan makna dia, maka dakhala husni, maka dia masuk dalam bintingku. Wa man dakhala husni, sesiapa yang masuk dalam bintingku, amina min azabi, maka dia aman daripada azabku. Sebab tu orang dulu dia melazimkan menyimpan la ilaha illallah. Jadi kita di akhir zaman ni, kita kena shortcut lah sikit lah. Orang sekarang suka shortcut je. Jalan pun dah semua nak shortcut sekarang kan, tak nak jalan jauh-jauh dah. Boleh ada cara. Ini diajar oleh Rasulullah kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir ajar kepada Sidi Ahmad bin Idris. Ni tuan-tuan nak percaya tak percaya ni, kadang-kadang kita sebut ni Nabi Khidir ambil orang ikat pelik ni. Untuk umat akhir zaman, manakala dia membaca la ilaha illallah, tak apalah dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mungkin sampai 100 kali, tapi dia sudah dengan 4 kalimah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Itu yang mufti yang ke-9 dulu, Syekh Mutadha lalu baca tu. Jadi dia baca 4 kali, seperti dia membaca tahlilan 74,000. Kerana kita tak mampu dah seperti orang dulu yang mereka setiap kelip nafas, kelip mata mereka, nafas mereka ingat kepada Allah. Jadi dibagi kepada kita dengan berkat umat Nabi Muhammad, nafas yang pendek tapi maknanya banyak.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi. Rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya. Jadi maka bukan dia berzikir tu dengan lam alif tu jadi ha. Seperti setengah orang dia baca ha-ila. Ha ni aqsal halqi. Tempat keluar dia ialah sejauh-jauh halqum, bahagian bawah ha. Sedangkan huruf tu lam alif. Kalau saya belajar dengan guru saya, lam alif ni kata Sayyidi kita, Sayyidi saya Tuan Guru Haji Abdul Hamid, lam alif ni lam tempat keluar dia di dua gigi depan. Jadi hujung lidah kita touch dekat, sentuh dekat dua gigi depan. La. Jadi la ilah, yang betulnya la ilaha illallah. Kalau dia baca ha ilah ataupun dalam gemuk a ilah semua salah. Jadi bila salah pembacaan, dia akan tukar makna lain. Bahasa Arab ni kadang-kadang kalau tukar huruf jadi tukar makna. Ataupun dia baca lahi, lahi, la ilaha illallah, la ilaha. Maka ini salah dan sebutan. Maka sekiranya ini dosa besar yang berajak kepada taubat. Dan kita belajar baru ni kitab Riyadhus Shalihin tentang dosa besar ni. Dia syarat, saya tengok situ syarat bukan rukun. Syarat nak bertaubat tu mesti menyesal. Dan sunat membaca selawat dan doa-doa dan zikir-zikir yang warid, yang datang, yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu semua yang ada dalam sekiranya itu dalam kitab Maslakul Akhyar adanya. Jadi kita tak mampu dah nak amalkan yang seperti para sahabat amalkan kan. Nanti akan diceritakan bawah ni bagaimana Sayyidina Abu Bakar itu dia diberi oleh Rasulullah akan tariqah siddiqiyah. Jadi kita dah tukar nama. Dulu nama tak ada, tapi setelah kewafatan Sayyidina Abu Bakar disebut siddiqiyah. Jadi nama tu dijenamakan lah, macam kita kan, jenama ini pusat pengajian ini. Padahal dia mengajar benda sama je, tapi dia tak jenama. Itu memang manusia suka pada nama. Kita pun ada nama kan, malaikat pun ada nama. Jadi cara jalan berzikir tu dinamakan tariqah Naqsyabandiyah contohnya. Tapi kita di akhir zaman disyorkan, digalakkan kita membaca seperti wirid yang diamalkan oleh, yang disusun oleh Imam Abdul Al-Haddad. Dia panggil Ratibul Haddad. Setengah daripada kelebihan dia, insya-Allah dia akan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Kan di situ Imam Abdul Haddad ni dia ambil potongan-potongan Quran dan hadis yang kita kan tak mampu nak baca, tapi disusun menjadi ratib. Ratib ni susunan. Jadi elok kita orang yang banyak sibuk dengan urusan dunia dan sebagainya, kan, tak mampu nak duduk lama-lama dan sebagainya, bacalah Ratibul Haddad. Senang, mudah. Rasanya dalam 15 minit dah habis baca. Di situ dia simpul ada semua la ilaha illallah, semua ada. Ada pun yang saya sebutkan tadi, yang kelebihan seperti 74,000 sebagaimana kami dijazakan ketika ziarah kubur di Palembang. Palembang ni banyak keturunan zuriat Nabi yang mereka memang asal datang situ. Situlah mereka pergi Kedah, macam Habib Noh yang di Singapura tu kan. Dia daripada Palembang pergi ke Kedah. Jadi Palembang ni kota macam kampung halaman mereka lah. Daripada Hadramaut mereka pergi ke Palembang. Palembang tu kawasan laut. Jadi ketika tu mereka menyambut mereka menziarah kubur. Bukan nak ziarah kubur, nak puja kubur, tak, supaya ingat mati. Dan situ banyaknya kubur yang zuriat Nabi. Kadang dia ada lagi, keturunan dia ada lagi kat Yaman tu contoh, tapi moyang dia ada kat Palembang. Jadi situ alhamdulillah kami diberi ijazah
banyak guru-guru jazakan juga. Saya tengok di majlis-majlis yang lain, siapa yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, pada tiap-tiap kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas yang keluar ni, masuk ni, ada dama wasi'ahu ilmullah, seluruh ilmu Allah. Maka kata Abu Yasin Al-Huwi Al-Maliki, sesiapa yang baca itu, kalau nak banding kau daripada umat Nabi Adam sehingga sampai sekarang yang baca la ilaha illallah, besar lagi pahala orang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi dapatlah kita baca tu kurang-kurangnya 3 kali lepas sembahyang. Lepas sembahyang kan, lepas sembahyang sunat ke, kita bacalah tu. Mudah-mudahan dia menjadi simpanan kita yang membebaskan kita, yang menahan dari kemurukan Allah. Terutama kita ketika nak masing-masing nak menapi sakaratul maut, nak duduk dalam kubur nanti kita ni, nak dapat kebahagiaan yang abadi, syurga yang sebenar-benar bahagia, dan tak ada serabut dengan dunia ni, maka kita amalkanlah itu. Ini untuk umat yang akhir zaman, insyaAllah ya. Kita tangguh dulu situ. Kalau saya urai nanti panjang ni, maksudnya perlu kepada urai yang panjang, pada bicarakan amal yang afdal lagi, termasuk dalam zikir-zikir tariqah. Nanti saya akan cerita apa tariqah tu, mana asal usul tariqah. Ada orang bila sebut tariqah ni, orang dah ini Nabi tak buat, sesat, bid'ah dan sebagainya. Ini perlu diperjelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa ilahi marju wal ma'ab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala siasa membimbing kita dan keluarga kita, anak cucu kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya nur nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayati mink. Ya nur nawwir jasadina a'dha'i li ikhlasi a'mali ma'a tawakkuli ilaik. Ya nur nawwir fu'alina bi nuril aqli wa tafakkuri ala makhluqat. Ya nur nawwir fasina bi nuril jihadi taqarrubi fik. Ya nur nawwir ruhina bi nuril ifani li usi jabali ahadithik. Ya nur nawwir sirina bi syuhudi kamali zatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.